Oh, jap. Dia sakit perut kenapa balut dekat kepala? Hai, Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, dah lama Rera tak buat video. Dah sebulan je tak upload. Ira minta maaf sangat-sangat sebab semalam pun Ira ada turnamen untuk sekolah Ira apa semua. Busy sangat. Satu busy, lagi satu malah buat video pun ada juga. Tapi kena buat video jugalah untuk korang kan. Okay, so hari ni Ira akan main game Roblox Animal Hospital. Tak apa dikenal sebagai hospital anomali, lebih kurang macam tu. So Ira tak tahu lagi ni macam mana sebab Ira lupa nak baca dia punya dia punya rumusan kod apa tak nama bentuk. So Ira tak tahu cara nak mainnya, tapi kita cuba try lah, okay? So kalau korang nak tengok video ni macam mana, korang kena tengok video ni sampai habis, okay? So tanpa buang masa, let's go. Work at the hospital until you find out what's really happening. Okay. Okay, tengah loading. Okay, waiting for players. Okay, so tadi dah join random orang. Cakap, ada orang nak kawan Ira. Okay, dah accept je lah Okay. Wait for visitors. Okay, kita tunggu kita jadi haiwan ke sekarang ni? Weh, korang jadi haiwan. Weh, comelnya. Apa ni? Korang cakap tu. Apa tu? Tak dapat baca. Your sanity is important. If it reach zero, you die. Apa otak kita kalau kat bawah tu sanity kita. Kalau otak kita kosong, kita mati. Apa dia cakap sebenarnya? Sekejap. Hi, hello, hi. Nice to meet you. Itu je ke? Mana ni? Ira lagging ke tak nampak baca diorang punya ni? Dia punya chat. Follow the patient to their room. Okay. Korang borak lah, Ira tak dapat baca. Janganlah kunci, buka. Okay. Apa benda tu? Ubat. Mana korang dapat benda tu? Analyze the sample. Oh, benda tu ke? Okay, analyze. Ira tak tahulah apa Ira buat. Ira tengok je lah Apa ni? DNA result. Semi-wobble stomach ache. Oh, sakit perut. Sian dia. Apa ni? Oh, cek dia. Cek dia. Patient recovering. Okay, cek. Okay, dah siap dah. Jap. Dia sakit perut kenapa balut dekat kepala? Ni betul ke tak buat kerja ni? Biar betul ni. Sakit perut tapi buat dekat kepala. Okey, tak apa. Oh, ada patient room 2. Okay. Follow je patient ni. Room 2 kat mana? Dia cakap apa? Ira tak boleh baca. Let's help with patient. Room 2. Okay. Mana korang dapat warna biru-biru ni? Oh, kat situ. Faham. Okay. Okay, korang buat lah. Ira tak tahulah. Macam nak faham benda ni. Kita punya sanity tinggal 72. Ni untuk ubat-ubat. Ni ubat mata. Ni medkit suhu cek. Ni ubat sapu. Okay. Oh, the doctor is arriving. Doktor, tolong kami doktor. Saya budak intern, saya tak tahu apa-apa. Okay. Mana doktornya? Doktor? Dr. Harlow. You must be the new hire. I'm Dr. Harlow. Yes, doktor. Buka pintu ni. Apa ni? Some advice. If things get strange, just keep working. Kenapa kalau jadi strange? Ada benda ke? Kenapa doktor? I'll fix up the shutters and security cameras for you. Okay. Oh.
Shutters operation. Oh, tengok okay, shutter dia. Shift report. Patient treated. Okay. Hospital performance excellent. Dah tak buat kerja pun dapat excellent. Best. Oh, mantap doh. YWF. Panggil dia Y je lah. She's satu. Sup, I'm Lucy Sparrow. Okay, I have an appointment. Yes. Okay, appointment. Let's see. Okay, pergi ke bilik. Oh ni. Okay, sabarlah. Sama ke tak ni? Sama. Okay. Check in patient 3. Register. Oh, tekan ni. Okay, ini dia. Awak ikut saya ya. I will be in room 1. Okay, jom kita pergi ke room 1. Nak kena ambil apa? Warna merah. Yang ni. Sekejap, Ira tak. Memanglah room 1. Tapi ambil apa? Ira tak faham kena ambil apa. Guys, tolong guys. Ira tak faham. Okay, baring. Ni. Aduh. Okay, dah persen. Okay. Oh, macam tu je ke? Tak payah ambil ubat lah ni? Macam tu? Okay, tak apa. Action needed. DNA result Lucy Canadian headache. Okay, sakit kepala. Ini. Korang buat lah. Ambil mana ni? Ubat ni? Ubat hijau ni? Macam mana korang boleh tahu ubat hijau ni? Tak faham lah. Oh, dia bagi kat situ. La ilaha illallah. Macam tu Okay, patient recovering. Okay, sekejap ya. Kita tengok ni. Kita ada Canadian. Oh, dia Canadian. Dah sakit kepala. Okay, kejap ya. Tunggu sekejap. Lama no ni. Tunggu, kita check dulu mana-mana sakit tu. Okay. Ni bawa betul sakit kepala tak? Balut kat kepala. Ini tak. Sakit perut balut kat kepala. Macam mana tu? Okay, boleh balik. Okay, next customer. Room 5. Okay, dorang settlekan. Okay, dah tunggu sini je lah. Bye-bye. Okay, balik dulu ya. Okay, awak. Ya, I'm Fujita. Okay, I have an appointment. Okay, mana? Okay, let me do it for you. Kau ni. Okay, tak apa, nak nolong ya. Okay, and then kita letak dia punya register. Kita register dia dulu. Lepas tu kita ambil nama dia. And then kita bagi kat dia. Yes, macam tu je. Senang. Room 2. Shutter. Use shutter to reject people. Oh, okay. Room 2 ya. Room 2. Okay, saya tunggu. Mana awak? Okay, sini. Okay, jangan ganggu patient saya ya. Yang lain duduk luar. Okay, kita check. Jangan mengganggu. Duduk sana. Okay. Ni patient saya. Jangan ganggu saya. Okay. Kita tengok apa yang dia perlu. Apa hal korang ni? Ambil lah patient lain. Geram pula aku. Ointment. Okay, let's see. Kita ambil yang ni. Okay. Okay. The doctor is arriving. Oh, doktor dah sampai. Doktor, kejap doktor, saya nak treat patient. Okay. Ni apa ni notification apa ni horangi. I'm opening new facilities for you. Okay. The supply shop will be open for a limited time each shift. Okay, dah siap dah. Sekejap, dia sakit apa tadi? Okay. The shop is open. Oh, kedai dah buka. Okay, kedai dah buka. Okay, kita punya shift sekarang. Patient kosong. Visitors admitted. Oh, excellent. Mantap. Bertambahlah duit kita ya. RM151. Yes, Johor Gamers. Hebat ni saya ni. Saya paling hebat ni. Apa ni? Watch this for. Oh, beli. Okay.
Shop people use RM155. Hai, tak nak robot tak cukup ni. Apa ni? Guys, kita sikit. Okay, NPC needed. Okay, yang ni extra check in. Mahal tu. Kira baru berapa ringgit ada ni. Walaupun tu $2, kita panggil ringgit je. Oh, ni tempat lain. Kesini ada apa-apa ke? Oh, tak boleh buka. Kita tak boleh buka lagi. Kita kena pergi 1 hingga 5 dulu. What the? Pintu. Korang ni tak boleh tutup pintu ke? No service? Yes, no service for you. Go away. What kind of place is this? Wait. Buka pintu. Okay, ni baru normal. Okay, yang tadi tu. Okay, patut ada cakap kalau ada benda apa-apa biar je. I'm Kaito Sprouts. I'm here for my appointment. Okay. Dokumen. Okay. Here for you. Sekejap ambil gambar dulu. Settle. Okay. Tu kita register dulu. Macam biasa. Dan kita ambil dia punya nama. Yes. Kenapa korang tutup? This is outrageous. Woi, asal kau tutup? Tak faham kenapa korang tutup. Tutup. Yang tu pun tutup. Tak, yang tadi serve tu orang normal tau. Yang korang tutup kenapa? Okay. Okay, buka. Ya, biar Ira buat kerja. Sekejap. I'm Fin 1. Sekejap ni I have an appointment. Hello guys, nak buat apa ni? Okay, gambar lu. Kita tengok gambar dia betul-betul. Okay, excellent. Boleh hilang dah dia lagi. Okay, register and then ambil name tag dia. Okay, sila pakai ni. Yang pergi ke room 2. Okay, mari kita. Jangan kacau passion saya ya. Yang korang nak ambil semua ubat ni kenapa? Oh, don't look up. Okay, don't look up. Tengok sikit boleh tak? Apa benda tu siu? Okay, kita macam tak ada apa-apa ya. Itu cicak je tu. Okay, cicak melekat. Okay, sabar je. Korang ni Ira nak buat kerja. Ngacau. Okay, dah sikit apa? Nak tengok juga. Kita kena ada function, betul tak? Action needed. Okay, dehydration. Awak tak minum banyak air ke? Okay. Ubat hijau. Okay, ubat hijau. Ni untuk awak ya. IV. Okay, mantap. Dia ada lagi ke? Kita nak pandang atas dulu. Okay, macam ni. Okay, awak tunggu sekejap ya. Kita nak tengok dulu awak punya ni. Kita cek. Nanti awak siap. Okay. Nak tengok lah tau. Macam ni. Apa benda tu kat atas tu? Okay, settle nanti awak balik sendiri tau. Okay, kejap ya. Kita analisis dulu. Action needed. Okay, sakit kepala. Baiklah. Okay, medicine. Guys, medicine. Korang ambil lah patient lain. Seorang satu ya. Okay, ni. Okay, awak tunggu sini dulu. Nanti tunggu recovering dulu. Saya pergi ambil patient lain. Okay, bye-bye. Okay, tinggal patient macam tu je. Apa lagi yang kau tunggu? Tak ada orang. Tak faham. Ada patient lain ke? Oh, tak ada. All camp operation. Oh, okay, ada camp. Sekejap, tengok sikit. Okay, tak ada apa-apa. Okay, tak ada patient. Sabar sekejap Oh, visitor. Okay, bye-bye. Akhirnya keluar juga kau ya. Oh, the Dr. Israfi. Oh, doktor. Sekejap. Okay,
Korang tak nak dengar cakap doktor? Sini. Okay. Some patients may seem unstable. Okay. Make sure to use the photo and cameras. Stay alert. Okay. Kita kena stay alert tengok kat foto ni. I will unlock the taser. Use it wisely. Okay. Taser Anomaly prevented. Good. Alah, good je. Uish, cicak dalam bilik. Best Johor Gamers. I am the best. Korang ni tak bekerja. Kita yang menghalau. Shift sub. I'm Tiga Matsumoto. I want to check in as a patient. Check in as a patient? Biasa cakap appointment. Let's see. Normal. Okay, buatlah. Okay, room 5. Jom. Patient on fire. Mana? Why? Okay, mantap. Okay, dah, jom. Room 5. Okay. Jom ikut saya. Yang lain boleh handle lain lah. Okay, buka lah pintu ni. Okay. Okay, sila duduk. Macam tu lah. Pintu. Lagging betul. Okay. Sekejap saya check dulu. Okay. Sekejap ya. Apa ni? Feel unwell, we are on it. Ui, gambarnya pun. Boleh tekan. Guys, apa benda ni? Sekejap Action needed. Dia sakit dehydration. Ingat ais. Dry ice. Kenapa awak ni? Okay. Okay, kejap Sekejap nak ambil air. Yang ni. Yes. Okay. Lain kali minum air banyak-banyak tau. Bahaya tu. Okay. Ni benda ni. You need a key to open this. A key. Wih, seperti mana tiba-tiba muncul kat sini ni? Dah main tekan je. Tak tahu apa-apa. Okay. Dia kata need a key. So kita cari kunci tu. Okay. Shift kita shift yang ke. Korang tak treat patient ni ke? Ya Allah. Kesian patient ni seorang-seorang. Tak apalah, Ira lagi. Patient. Room apa ni? Room 4. Awak dah okey ke? Okay, sikit lagi. Okay, awak masuk dulu. Yang ini. Okay. Korang ni treat patient betul-betul lah. Ni boleh tekan apa-apa. Your health is important to us. Stay healthy, stay safe. Yes. Kita sebagai doktor, kita kena jagalah pasien-pasien kita. Di sini jangan lupa jaga juga. Okay, action needed. Okay. Flu, okay. Low sugar. Okay ni, minum banyak pun. Okay. Okay, minum ni dulu. Kita bagi. Hai, kenapa lah tak minum madu banyak-banyak? Sangkut. Okay. Habis Ira seorang je ke kena treat patient ni? Okay, ini untuk awak. Okay, awak tunggulah Okay, nombor 4. Nombor 3 ada orang. Okay, buka pintu. Okay, kita buat ni. Makin ramai patient ni. Kalau 4 orang ke tadi? Kenapa tinggal 3 orang sebenarnya? Patient kat sana, tolong jaga please. Okay. Rat ni kuat tak? Stomachache, dry ice. Okay, stomachache. Apa yang kau makan sampai sakit perut? Okay, kita ambil ni. Dan mata punya ni, eye drop. Dan kita pergi kat bilik ni. Pam. Okay, tunggu sekejap ya. Ramai patient ni. Ni dah settle. Satu. Okay, dah settle. Tak treat lagi patient ni. Ish. Okay, kita treat.
Okay, so far duit kita ada 264 ya. Sanity kita 45. Oh my god. Tak apa. Sanity tu one job stress. Oh kalau kita stress dia turun. Faham? Dehydration, low sugar. Medkit bla bla. Okay, medkit, dehydration, low sugar. Medkit tu. Okay, sekejap. Saya stres. Jangan buat saya stres. Sanity saya turun. Okay, awak tunggu situ ya. Ada patient lain ni. Okay. Ya Allah, banyaknya patient. Ni dah trip belum? Allah, kurang ni. Copy the sequence. Okay, satu. Hijau, biru. Hijau, biru, hijau. Okay. Oh, okay. Sikit apa ni? A few moments later. Ya, doktor. There's been a huge anomaly attack. Mana? 6 people died and many more were hurt. Oh my god. Wih, anomali. Be prepared. The ambulance is coming. Okay. Ada ambulance. Okay. Doktor nama macam tu, doktor. Okay. Ambulance. Jom. Critical. Room 3, room 8. Guys. Cepat guys. Oh my god. Ui. Ada masa. Sabar. Okay, critical. Cepat. Stress. Jangan turun ni. Apa ni sanity saya? Sanity. Jangan turun. Guys. Woi, pergilah treat patient ni tu. Kau ni. Okay. Jangan ramai ubat. Sabar. Apa tu? Okay, sabar. Awak akan selamat. Okay, settle. Ya Allah, ni tak treat lagi. Kejap ya awak. Okay, kau buatlah. Room 3 tak treat lagi. Room 3 ke room 5 ni? Okay, silakan. Kau dah ambil ubat belum kat dia ni? Okay. Headache, bleeding. Wait. Guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy video ni, okay? Ira minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata dan lambat upload video apa semualah. Malangnya Ira mati disebabkan ada anomali tiba-tiba masuk kat situ. Ira pun tak perasan macam mana dia boleh masuk ke situ. So tak apalah, at least kita the best doktor je kat situ. Okay lah guys, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share video ni pada kawan-kawan. Okay, so bye. Assalamualaikum. Bye bye.